ثم يذكر لنا ما كان يستحب أن لا يرد إذا أهدي إلى الإنسان. Seterusnya disebutkan perkara-perkara yang tidak patut ditolak apabila ia dihadiahkan kepada kita. وكان يقول ثلاثة لا ترد: اللبن والدهن والوسادة. فمن أتاك بلبن أو بدهن ومنه الطيب فقد كان غالبا يوضع الطيب في الدهن، والوسادة وكان الوسادة يجلس عليها لا يترك عليه، يجلس عليها فأكرمك بها فتقبل ذلك منه ويكره أن تردها عليه. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara jangan ditolak apabila diberi hadiah kepada kamu. Pertama, susu. Yang kedua, minyak wangi. Yang ketiga, bantal. Dalam hadis tersebut mengatakan susu, al-laban. Yang kedua, ad-duhun. Duhun ini minyak. Tapi zaman dulu biasanya minyak wangi itu dicampur di dalam minyak. Maka dimaksudkan di situ adalah minyak wangi. Dan yang ketiga yang jangan ditolak adalah bantal. Dan bantal pada zaman dahulu digunakan sebagai alas untuk duduk. Bukan digunakan untuk bersandar. Jadi bantal yang di situ yang zaman dahulu digunakan untuk duduk. Maka 3 perkara ini jangan ditolak. وقد جاءكم في الرواية الأخرى الريحان والمشط واللحم والطيب والتمر والسواك. فإن شد بعضهم يقول سيدنا أيضا شعران يحكي عنه سفيان بن عيينة قال: وما زمزم؟ ما هو زمزم مثل الطيب ما ينبغي أن يرد. Dalam riwayat yang lain terdapat penambahan iaitu raihan dan sikat, daging, minyak wangi, tamar dan siwak. Dan terdapat juga penambahan yang dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'rani yang beliau mengambil daripada Sufyan Ats-Tsauri, iaitu air Zam-Zam. Maka keseluruhan perkara-perkara ini janganlah ditolak apabila diberi hadiah kepada kita. مع أنه ينبغي أن لا يرد الهدية مطلقا، لكن يتأكد في هذه أن لا يردها إلا ما كان من شبهة ووجه آخر يحسن به الرد. Pada asalnya memang apa sahaja hadiah yang diberikan kepada kita, maka kita perlu ambil, janganlah ditolak. Tetapi perkara-perkara yang disebutkan ini lebih-lebih lagi dituntut supaya kita tidak menolak hadiah itu atau pemberian itu. Melainkan kalau situasi yang kita tahu hadiah yang diberikan kepada kita itu terhasil daripada harta yang syubhah contohnya, ataupun situasi yang lain yang tidak menjadi masalah untuk kita menolak hadiah itu, maka itu adalah situasi yang berbeza. Tetapi kalaulah pada keadaan yang biasa, maka disunatkan untuk kita terima apa saja hadiah yang diberikan kepada kita. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل هديته ويكافئ عليها صلوات ربي وسلامه عليه. Rasulullah SAW kebiasaannya akan menerima apa sahaja hadiah yang diberikan kepada baginda, malah baginda akan membalas hadiah itu.